Pernahkah anda terjaga di tengah malam melihat pasangan di sisi anda dan merasakan kekecewaan yang sunyi membuat di dalam diri bukan kerana kurangnya cinta tetapi kerana sesuatu yang lain? Sebahagian daripada diri anda masih mahukan, hubungan masih mengidamkan keintiman, masih mengingati bagaimana rasanya menjadi seorang lelaki yang benar-benar hidup. Tetapi tubuh anda tidak selalu menurut. Fikiran anda berkata ya, tetapi di bawah sana ada keraguan, kelemahan, kesunyian. Dan itu bukan sahaja menyedihkan, ia juga menakutkan kerana tiada lelaki yang mahu merasakan dirinya semakin pudar. Tetapi bagaimana jika saya beritahu anda bahawa hanya dengan mengunyah sejenis rempah biasa selama 50 saat sahaja anda boleh mula membangunkan semula tubuh anda. Saya Dr. Nur Aminah, seorang profesor urologi dan pakar kesihatan lelaki dengan lebih 30 tahun pengalaman klinikal membantu lelaki dalam lingkungan usia 60-an, 70-an dan ke atas untuk merasa seperti diri mereka semula tanpa pil, preskripsi atau kesan sampingan. Sekarang saya tahu ia kedengaran sukar untuk dipercayai. Lagipun jika sesuatu yang begitu mudah boleh membawa perbezaan yang besar, tidakkah setiap doktor akan menghebahkannya ke seluruh dunia tetapi hakikatnya penawar semula. Jadi ini sering terkubur di bawah keuntungan farmaseutikal dan andaian lapuk tentang penuaan. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana 5 rempah berkuasa yang ada di dapur anda boleh membantu memulihkan aliran darah, membangkitkan testosteron dan menyalakan semula keyakinan anda. Semuanya dengan ritual yang mengambil masa kurang dari seminit. Dan jika anda terus bersama saya akan mendedahkan satu protokol langkah demi langkah yang mudah yang telah membantu ratusan pesakit lelaki saya yang lebih tua mendapatkan semula ereksi dan vitality yang mereka sangka telah hilang selamanya. Mari kita mulakan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika anda serius untuk menuntut semula vitality anda dan mahukan lebih banyak nasihat berasaskan sains sebenar yang dibuat khusus untuk lelaki berusia lebih 60 tahun, pastikan anda tekan butang langgan di saluran Vitality di usia tua dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas video yang boleh mengubah hidup anda. Dan jika anda sudah bersedia untuk mengambil alih kawalan type 1 di ruangan komen, jika anda masih ragu-ragu type sifar, saya ingin tahu bagaimana saya boleh berkhidmat untuk anda dengan lebih baik. Mari kita mulakan dengan rempah pertama dan ia mungkin akan mengejutkan anda. Ia mungkin sudah ada di dapur anda sekarang, kelihatan biasa malah manis. Tetapi batang ringkas ini memegang kunci untuk membuka aliran darah yang lebih baik, tenaga yang lebih kuat dan kembalinya sesuatu yang layak dimiliki oleh setiap lelaki berusia lebih 60 tahun, ereksi yang boleh diharap dan tahan lama. 1. Kayu manis pencetus aliran darah. Kayu manis, ia adalah sesuatu yang kebanyakan kita kaitkan dengan kenangan manis, kuih muih tradisional, kopi pagi atau mungkin musim perayaan bersama keluarga. Tetapi sangat sedikit lelaki yang menyedari bahawa batang coklat yang sederhana ini menyimpan rahsia hebat untuk memulihkan aliran darah, mengawal tenaga dan mengembalikan fungsi seksual yang mereka sangka telah hilang buat selamanya. Saya masih ingat kali pertama saya mengesyorkan kayu manis kepada salah seorang pesakit saya. Encik Rahman berumur 68 tahun, seorang pesara dan secara senyap-senyap mengakui bahawa keintiman dengan isterinya telah menjadi jarang bukan kerana kekurangan cinta tetapi kerana dia tidak lagi mampu beraksi seperti dahulu. Dia telah mencuba pil biru tetapi ia meninggalkannya dengan sakit kepala dan tekanan di dada. Dia takut malu dan kehilangan keyakinan. Jadi saya perkenalkan dia kepada sesuatu yang berbeza. Saya memberitahunya untuk mengunyah sepotong kulit kayu manis Ceylon yang berkualiti tinggi selama 50 saat sahaja sekali sehari 30 minit sebelum sebarang keintiman yang dirancang. Dia ragu-ragu tetapi dia mempercayai saya. Selepas minggu pertama, dia memberitahu saya bahawa dia mula bangun dengan ereksi pagi semula. Menjelang minggu kedua, dia mempunyai keyakinan yang cukup untuk memulakan keintiman tanpa rasa takut. Dan menjelang minggu ketiga, tahap tenaganya meningkat, moodnya bertambah baik dan dia mengatakan sesuatu yang tidak akan saya lupakan. Saya rasa seperti diri saya semula. Sains menyokong pengalamannya. Kayu manis mengandungi sebahagian berkuasa seperti cinnamaldehyde dan proanthocyanidins yang bertindak sebagai vasodilator semula jadi. Ia membantu merehatkan dan melebarkan
saluran darah menjadikannya lebih mudah untuk darah mengalir terutamanya ke kawasan yang paling diperlukan oleh lelaki. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Kayu manis juga meningkatkan kepekaan insulin yang penting untuk tenaga kawalan berat badan dan keseimbangan hormon. Begini ramai lelaki yang lebih tua bergelut dengan testosteron rendah dan ereksi yang lemah bukan kerana kekurangan keinginan tetapi kerana sel-sel mereka telah berhenti bertindak balas dengan baik terhadap insulin. Itulah yang kita panggil rintangan insulin dan ia sering menyelinap masuk selepas usia 50 tahun. Kayu manis membantu membalikkannya. Kuncinya bagaimanapun adalah menggunakannya dengan cara yang betul, bukan serbuk kayu manis dari bahagian bakeri. Anda perlukan kulit kayu manis Ceylon yang asli. Ambil secebis kecil kira-kira saiz sebatang mancis dan kunyah perlahan-lahan selama 50 saat. Biarkan minyaknya terlepas di dalam mulut anda dan diserap di bawah lidah. Jangan tergesa-gesa. Ini bukan sekadar mengunyah, ia adalah penghantaran ubat semula jadi yang bekerja melalui sistem anda. Dalam beberapa hari ramai pesakit, saya menyedari perubahan bukan sahaja di bilik tidur tetapi sepanjang hari. Lebih fokus, lebih bersemangat, lebih yakin. Ia adalah langkah pertama dalam membangunkan sistem yang telah lama tertidur dan jika kayu manis adalah percikan api tunggu sehingga anda menemui rempah yang menyemarakkan api. Mari kita beralih kepada yang saya panggil Viagra hijau kecil dari alam semula jadi, 2 buah pelaga, lonjakan nitrik oksida. Buah pelaga adalah salah satu rempah yang mungkin pernah anda lihat beratus kali tetapi tidak pernah beri perhatian. Bolong hijau kecil yang tersimpan di belakang rak rempah anda. Tetapi biar saya beritahu anda sesuatu yang telah saya pelajari selepas 3 dekad bekerja dalam bidang kesihatan lelaki. Kadang-kadang perkara terkecil boleh memberi impak terbesar. Buah pelaga mungkin kelihatan halus tetapi ia mempunyai kuasa yang hebat apabila berkaitan dengan peredaran darah, kegairahan dan juga hubungan emosi. Salah seorang pesakit saya, Encik Farid, seorang pesara mekanik berusia 67 tahun dari Melaka, datang berjumpa saya selepas bertahun-tahun mengelakkan keintiman. Dia tidak lagi merasa seperti dirinya. Dia memberitahu saya, doktor, saya tidak lagi merasakan keinginan seperti dahulu dan bila saya cuba tiada apa yang berlaku. Kami berbincang tentang ubat-ubatannya, dietnya dan tekanan yang dihadapinya tetapi apa yang paling menonjol ialah betapa dia merasa terputus hubungan dengan tubuhnya dan juga dengan isterinya. Saya mencadangkan sesuatu yang mudah. Setiap pagi pecahkan 2 biji buah pelaga hijau, kunyah bijinya selama 50 saat dan ambil 5 nafas dalam yang perlahan. Selepas itu ia kedengaran aneh baginya, terlalu mudah mungkin tetapi dia bersetuju untuk mencuba. 3 minggu kemudian dia kembali ke pejabat saya dengan wajah berseri-seri. Bukan sahaja ereksi paginya telah kembali tetapi sesuatu yang lebih bermakna telah berlaku. Dia dan isterinya telah berhubung semula secara emosi dan fizikal. Ia terasa semula, jadi semula katanya, seperti saya tidak memaksa apa-apa. Saya rasa hidup, itulah kuasa buah pelaga. Begini biji buah pelaga kaya dengan terpena semula, jadi sebatian yang merangsang pengeluaran nitrik oksida dalam badan. Nitrik oksida inilah yang memberitahu saluran darah anda untuk berehat dan mengembang. Apabila kita semakin tua badan, kita menghasilkan semakin sedikit nitrik oksida. Itulah sebabnya begitu ramai lelaki yang lebih tua mengalami ereksi yang lemah atau tidak boleh dipercayai. Buah pelaga membantu membalikkan penurunan itu. Ia juga membantu membaiki lapisan saluran darah anda, meningkatkan fleksibiliti dan responsif, 2 perkara yang diperlukan oleh setiap lelaki di dalam dan di luar bilik tidur. Kaedahnya penting. Pecahkan polong, keluarkan biji hitam kunyah perlahan-lahan selama 50 saat dan ikuti dengan 5 nafas hidung yang dalam. Ia mungkin kedengaran mudah tetapi ia mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik anda dan membantu menghantar sebatian aktif jauh ke dalam aliran darah anda. Ramai lelaki menyedari perubahan dalam masa 10 hingga 14 hari. Rangsangan yang lebih spontan, daya tahan yang lebih baik dan juga kehadiran emosi yang lebih kuat semasa keintiman. Ia bukan hanya tentang seks, ia tentang perhubungan. Buah pelaga membantu anda berhubung semula dengan badan anda, pasangan anda dan identiti anda sebagai seorang lelaki.
Dan jika anda fikir itu mengagumkan, tunggu sehingga anda mendengar tentang rempah seterusnya. Rempah yang bukan sahaja meningkatkan aliran darah anda tetapi sebenarnya membangunkan testosteron anda dan menyalakan semula dorongan anda dari dalam keluar. Mari kita bercakap tentang sumber kuasa yang terlupa yang mungkin telah menyemarakkan vitaliti datuk anda. Bunga cengkeh 3. Bunga cengkeh, penggalak testosteron. Saya tidak akan lupa kali pertama saya meneliti kajian tentang bunga cengkeh dan vitaliti lelaki. Apa yang saya temui jujurnya mengejutkan saya. Rempah kecil yang tajam, rasanya ini sesuatu yang kebanyakan kita kaitkan dengan hidangan istimewa seperti rendang sup atau kuih muih perayaan menyimpan beberapa sebatian semula. Jadi yang paling mujarab untuk kesihatan seksual lelaki. Yang pernah saya lihat, malah bunga cengkeh telah digunakan selama berabad-abad dalam perubatan tradisional untuk meningkatkan stamina tenaga dan kejantanan. Dan kini sains moden akhirnya mula mengakuinya. Salah seorang pesakit lama saya, Encik Ismail berusia 72 tahun datang kepada saya dalam keadaan kecewa dan kalah. Dia berkata, Dr. Nur Aminah, saya tidak mencari keajaiban. Saya hanya mahu merasakan sesuatu semula. Saya mahu rapat dengan isteri saya tanpa bimbang saya akan mengecewakannya. Dia telah mencuba gel testosteron suplemen mahal, malah pam, tetapi tiada apa yang memberinya hasil yang berkekalan. Jadi saya menawarkan dia sesuatu yang berbeza. Saya memberitahunya tentang eugenol sebatian aktif dalam bunga cengkeh dan bagaimana ia berfungsi sebagai vasodilator, semula jadi dan penggalak testosteron. Dia ragu-ragu tetapi bersetuju untuk mencubanya. Saya mengarahkannya untuk mengunyah sebiji bunga cengkeh setiap petang kira-kira 2 jam sebelum tidur selama 50 saat. Dalam masa 5 hari, dia menelefon pejabat saya bukan dengan aduan tetapi dengan keterujaan. Saya rasa badan saya hidup semula, katanya, dan isteri saya juga perasan. Menjelang minggu ketiga, dia mempunyai ereksi yang lebih kuat, sistem saraf yang lebih responsif dan tahap kepekaan fizikal yang tidak pernah dirasainya selama beberapa dekad. Eugenol bukan sahaja meningkatkan aliran darah, ia sebenarnya meningkatkan kepekaan pada hujung saraf, menjadikan sentuhan fizikal terasa lebih hebat dan bermakna. Itu adalah sesuatu yang kebanyakan lelaki tidak bicarakan tetapi ia penting. Ia juga menyokong pengeluaran testosteron badan anda sendiri. Dalam satu kajian lelaki yang mengambil bunga cengkeh setiap hari menunjukkan peningkatan 15 hingga 20% dalam tahap testosteron secara semula, jadi tanpa suntikan atau tampalan. Apabila menggunakan bunga cengkeh, penting untuk bermula dengan perlahan. Ia kuat, letakkan sebiji bunga cengkeh di antara gigi geraham anda. Gigit perlahan-lahan untuk melepaskan minyaknya dan kunyah perlahan-lahan selama 50 saat. Biarkan kehangatan merebak melalui mulut anda di bawah lidah. Sensasi hangat itu adalah tanda ia sedang berfungsi. Sesetengah lelaki merasakan kesannya dalam beberapa hari sahaja, yang lain mengambil masa sedikit lebih lama, tetapi apabila ia berkesan, ia sangat berkuasa. Bukan sahaja secara fizikal tetapi juga emosi. Anda mula merasa yakin, semula teguh dan hadir dalam hubungan anda. Tetapi bunga cengkeh hanyalah sebahagian daripada cerita. Jika anda benar-benar mahu merasakan darah anda mengalir, deras kulit anda menjadi hangat dan seluruh badan anda melonjak dengan tenaga, anda perlu bertemu dengan rempah seterusnya. Ia berapi kuno dan dikenali sebagai akar maskulin. Mari kita bercakap tentang halia. 4 halia, enjin peredaran darah. Ada sesuatu yang tidak dapat dilupakan tentang gigitan pertama halia segar. Rasa pedas yang tajam, kepanasan yang seakan-akan elektrik yang mengalir melalui mulut anda dan merebak ke dada anda. Kebanyakan orang menganggap halia hanya sebagai bahan masakan atau mungkin sesuatu untuk melegakan perut. Tetapi hakikatnya akar berapi ini telah dihormati selama berabad-abad sebagai salah satu alat semula, jadi yang paling berkuasa untuk vitaliti lelaki. Dan apabila saya katakan berkuasa, saya maksudkannya secara harfiah, kerana halia bukan sahaja memanaskan badan anda, ia membangunkannya dari dalam keluar. Saya masih ingat bekerja dengan seorang pesakit bernama Encik Daud berusia 66 tahun baru bersara dan secara senyap-senyap bergelut dengan keletihan peredaran darah yang lemah dan hampir tiada nafsu seks.
Dia tidak mengalami kemurungan tetapi dia memberitahu saya dia merasa seperti cahaya di dalamnya semakin malap. Dia sukar menumpukan perhatian, kurang motivasi dan secara fizikal tiada apa yang berlaku. Saya memperkenalkannya kepada apa yang saya panggil ritual halia. Hanya sepotong halia segar kira-kira saiz ibu jarinya dikunyah perlahan-lahan selama 50 saat setiap petang, diikuti dengan sedikit pergerakan ringan, beberapa kali mencangkung berjalan-jalan sebentar, cukup untuk membuat darah bergerak. Dalam masa 3 hari dia menghantar email kepada saya. Dr. Nur Aminah, saya rasa seperti seseorang telah menekan suis tulisnya. Saya lebih banyak berpeluh, berfikir lebih jelas dan ereksi pagi saya kembali. Saya tidak sangka ini datang dari halia dan itulah hakikatnya. Halia sering dipandang rendah, tetapi di dalam akar itu terdapat 2 sebatian utama, gingerol dan shogaol, yang meningkatkan aliran darah, merangsang metabolisme dan juga menyokong pengeluaran testosteron badan anda sendiri. Apa yang membuatkan halia istimewa bukan sahaja seberapa cepat ia berfungsi, ia adalah seberapa mendalam ia mempengaruhi seluruh sistem. Ia memanaskan badan, melebarkan saluran darah dan meningkatkan penghantaran oksigen. Ia bukan perangsang seperti kafein, ia adalah penambah peredaran darah yang membuatkan seluruh sistem vaskular anda berfungsi semula. Dan apabila itu berlaku segala-galanya dari tenaga hingga kegairahan bertambah baik secara semula, jadi tekniknya penting. Gunakan halia segar sahaja, kupas kulitnya. Kunyah perlahan-lahan selama 50 saat dan biarkan jusnya menyerap di bawah lidah anda selama 30 saat lagi. Ia akan terasa pijar. Ya, mata anda mungkin berair tetapi itulah sensasi kehidupan yang bergerak melalui badan anda semula dan sebaik sahaja api itu mula marak, ia menjadi bahan api untuk setiap bahagian diri anda. Tetapi untuk melengkapkan transformasi untuk beralih dari diaktifkan semula kepada benar-benar tidak dapat dihalang anda memerlukan satu lagi rempah. Ia kelihatan seperti bintang berbau, seperti likoris dan mungkin merupakan kepingan terakhir yang hilang untuk membuka vitaliti seksual yang penuh dan berkekalan. Mari kita bercakap tentang bunga lawang. 5. Bunga lawang pengaktif utama, ada sesuatu yang hampir mistik tentang bunga lawang. Bentuknya elegan simetri seperti bintang yang diukir dari kayu gelap menjadikannya kelihatan lebih seperti hiasan daripada ubat. Tetapi jangan biarkan penampilan halusnya menipu anda. Rempah ini menyimpan beberapa rahsia paling berkuasa yang ditawarkan oleh alam semula. Jadi untuk menyalakan semula tenaga seksual, meningkatkan nitrat oksida dan memulihkan vitaliti maskulin yang mendalam yang dipercayai oleh kebanyakan lelaki berusia lebih 60 tahun telah hilang selamanya. Salah seorang pesakit saya, Encik Rashid, berusia 68 tahun ketika dia datang berjumpa saya. Dia telah mencuba segala-galanya, terapi testosteron, ubat-ubatan, malah pilihan pembedahan. Tiada apa yang memberinya hasil yang berkekalan. Saya dapat melihatnya di matanya, dia letih. Letih, merasa seperti kurangnya seorang lelaki letih, merasa tidak kelihatan. Jadi saya memberitahunya tentang bunga lawang. Dia mengangkat kening dan bertanya, "Doktor, benar-benar fikir rempah kecil itu boleh melakukan sesuatu yang semua pil itu tidak boleh?" Saya tersenyum dan memberitahunya, katakanlah ia berfungsi dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh produk farmaseutical. Bunga lawang mengandungi sebatian yang dipanggil asid shikimik yang digunakan dalam perubatan untuk pelbagai perkara. Tetapi apa yang paling menarik minat saya ialah bagaimana ia meningkatkan pengeluaran semula jadi nitrat oksida dalam badan anda. Ini adalah isyarat utama yang memberitahu saluran darah anda untuk berehat dan mengembang. Tetapi bunga lawang bukan sahaja berfungsi pada peredaran darah. Ia seolah-olah mengaktifkan keseluruhan simfoni hormon, libido, tenaga, keinginan, kepekaan dan stamina. Semuanya mula kembali berfungsi apabila bunga lawang digunakan secara konsisten. Saya memberitahu Encik Rashid untuk mengunyah sebiji bunga lawang penuh kira-kira 30 minit sebelum sebarang keintiman yang dirancang. Biarkan ia lembut di dalam mulut selama beberapa saat, kemudian kunyah perlahan-lahan selama 50 saat dan ikuti dengan segelas air suhu bilik untuk membantu sebatian itu beredar. Selepas 3 minggu, dia duduk di pejabat saya, suaranya penuh dengan semangat semula dan berkata, "Saya tidak sangka bahagian diri saya ini akan kembali, tetapi ia kembali dan rasanya lebih baik daripada ketika saya berumur 40 tahun.
Ada juga sesuatu yang lain yang saya perhatikan dengan rempah ini, kesan kumulatif. Semakin lama lelaki menggunakannya, semakin kuat hasilnya. Ia terbina dari masa ke masa dan bersamanya datang keyakinan rangsangan spontan dan prestasi berkekalan yang membuatkan anda merasa muda semula, bukan sahaja secara fizikal tetapi juga emosi. Sekarang anda telah menemui kelima-lima rempah dan cara ia berfungsi. Anda mungkin tertanya-tanya bagaimana untuk menyatukannya menjadi satu rutin harian yang jelas dan mudah. Terus bersama saya kerana dalam beberapa minit akan datang saya akan membimbing anda melalui protokol langkah demi langkah yang tepat yang telah membantu ratusan pesakit saya mengubah tenaga keyakinan dan kehidupan seks mereka selalunya dalam masa beberapa hari saja. Kesimpulan laluan anda kembali kepada Vitality. Jika anda telah sampai sejauh ini, maka anda sudah memahami sesuatu yang tidak ramai lelaki berpeluang sedari. Vitality anda tidak hilang. Ia hanya tertidur. Dan kini anda mempunyai alat untuk membangunkannya. 5 rempah mudah, 5 langkah ke arah menuntut semula kekuatan tenaga dan kelakian anda. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita bincangkan. Bukan sebagai fakta di atas kertas, tetapi sebagai blok binaan untuk sesuatu yang jauh lebih peribadi. Kayu manis titik permulaan anda, ia membuka peredaran darah anda dan menyeimbangkan gula dalam darah anda, memberikan badan anda kuasa dan kawalan yang diperlukan untuk beraksi semula. Kemudian buah pelaga sumber kuasa senyap meningkatkan nitrik oksida dan menyembuhkan saluran darah anda dari dalam keluar. Bunga cengkeh datang seterusnya menyalakan semula testosteron dan kepekaan. 2 perkara yang kebanyakan lelaki tidak sedar saling berkaitan. Halia menyusul dan bersamanya datang kehangatan pergerakan aliran darah dan pengaktifan dalaman yang mendalam yang membuatkan segalanya terasa lebih tajam dan lebih hidup. Dan akhirnya bunga lawang Swiss utama yang bukan sahaja meningkatkan keinginan anda tetapi juga membuat anda seimbang, yakin dan selaras dengan siapa diri anda sebagai seorang lelaki. Setiap satu daripada rempah ini sahaja boleh membawa perbezaan. Tetapi apabila digunakan bersama dalam urutan dan masa yang betul, ia membentuk protokol semula jadi yang berkuasa, yang berfungsi dengan badan anda, bukan menentangnya. Saya telah melihat ini mengubah kehidupan. Saya telah menyaksikan lelaki dalam lingkungan usia akhir 60-an dan 70-an hidup kembali. Bukan saja di bilik tidur tetapi dalam hubungan mereka, tenaga mereka malah cara mereka berjalan masuk ke dalam bilik. Saya pernah melihat pesakit lelaki menitiskan air mata di pejabat saya bukan kerana mereka malu tetapi kerana buat pertama kalinya dalam bertahun-tahun mereka merasa lengkap semula. Saya mahukan perkara yang sama untuk anda. Bukan sahaja prestasi yang lebih baik tetapi pagi yang lebih baik, tidur yang lebih baik, hubungan yang lebih baik dengan orang yang anda sayangi. Ini bukan tentang mengejar zaman muda. Ini tentang menuntut kualiti hidup yang masih anda layak miliki. Ini tentang berdiri tegak semula, memandang mata pasangan anda dan tahu anda masih memilikinya. Percikan itu masih ada. Api itu tidak pernah padam. Ia hanya memerlukan sedikit bahan api. Jadi inilah yang akan saya tinggalkan untuk anda. Mulakan dengan langkah kecil, pilih satu rempah, cuba hari ini, rasakan apa yang berlaku, kemudian bina dari situ. Ritual 50 saat ini bukan sekadar helah, ia adalah mesej kepada badan anda. Saya bersedia untuk kembali dan percayalah sebaik saja anda mula merasakan perubahan itu, anda tidak akan mahu kembali kepada diri anda yang dahulu. Kerana lelaki yang anda boleh jadi, lelaki yang masih menjadi diri anda adalah lebih kuat daripada sebelumnya.